Kena yang sama Yelah nama pun Kak masuk sikit tak? Nama pun darah daging. Okay. Siapa paling garang? 1, 2, 3. Yelah kakak sulung kan. Takkan saya pun nak marah Kak Ia pula. Macam tak kena. Tapi Kak Ia bukannya garang yang tengking-tengking adik. Bukan tak tengking lah. Kakak saya tak ada. Biasalah kakak-kakak bebe comel-comel. Nuri masuk sikit. Masuk. Dapat kan? Siapa paling kelakar? 1, 2, 3. Lah kena sendiri kelakar. Memang kelakar. Siapa paling Suka bebel. 1, 2, 3. Korang tahu tak? Kat rumah ni ada timing kena buka lampu sebab dah malam. Sebab kadang-kadang timer yang abah buat tu okey lah, itu kat dalam. Yang kat luar tu kena kan. Korang rasa siapa yang buka? Saya. Ini pesan lah 80,000 kali pun dia orang lupa. Memang kakak bebel lah. Okay, siapa yang paling rajin sapu daun? 1, 2, 3. Kak Ia tu, Kak Ia tu paling rajin sapu daun. Kat rumah tu kadang-kadang pukul 6 petang tak ada. Kat mana Kak Ia ni? Tiba-tiba kat luar. Yelah. Bagus Kak Ia. Sebab nak tunggu kau lambat lagi. Tak gurau. Okay, siapa makan apa tadi? Siapa paling wangi? Siapa yang selalu wangi? 1, 2, 3. Apa ni wangi mana? Tak, perfume. Sebab Kak Ia ada satu semua perfume. orang wangi. Tak, Kak Ia ada satu perfume. Kak Ia ada collection perfume. Siapa single? 1, 2, 3. Ini tak single. Ini tak single. Saya bilang ke single. Apa lagi ya? Saya bangun pagi tahu tak ada apa? Kau minum apa ni tadi? Itulah banyak betul. Makan Pavlova. Makan Pavlova. Siapa yang kahwin dulu? 1, 2, 3. Okay. Tak adalah, gurau je lah korang ni. Tengok adik yang ni punya lah behave. Yang ini aku rasa nak ketuk je tau. Kak Ia menumbuk ke? Tak lah, Kak Ia pergi. Kak Ia training. Kak ada training lagi ke? Ada. Jangan ni tantang Kak Ia punya coach yang tengok. Tak ada masa dah. Kak Ia busy sangat. Siapa paling manja? 1, 2, 3. Bongsu kan? Siapa lagi? Minta abah buat soalan. Jangan. Ni. Siapa paling nakal? 1, 2. Of course lah dia. Masuk sikit nanti orang Of course lah dia. Apa kuat nangis? 1, 2, 3. Tahulah. Nurin lah Kak. Kak Ia susah lah ni. Kak Ia susah gila nangis. Ya ke? Tapi Nurin lah Nurin. Siapa dilamun cinta? 1, 2. Arif baca je. Arif baca orang komen. Kak, diorang ni pandai kan? Kau slap aku tau. Yang kena lepuk tu aku. Siapa kuat makan? Saya lah. Siapa cepat sentap? Siapa tak ada simpan rahsia lah. Mestilah dia. Mana ada? Saya suka simpan rahsia lah. Siapa cendol? Kau ajar. Kau ajar. Jangan banyak aku cendol. Siapa di hati abang? Kak sini sikit. Siapa paling bijak? 1, 2, 3. Doktor. Mana dia? Mestilah doktor. Doktor lah. Dia top scorer kat sekolah dulu. Tak ada lah. Haikal pun sama. Siapa kuat jealous? Ada ke orang kuat jealous? Tak ada. Adik-adik tak jealous lah. Siapa kuat berbelanja? 1, 2, 3. Kak Ia ada ni Kak Ia kalau Apa dengar? Okay. Kak Ia kalau makan boleh gaduh je. Boleh gaduh. Memang boleh gaduh guys. Tak bagi bayar. Dia takkan bagi bayar. Dia akan tolak Kita ambil berkat. Dia akan gunakan ilmu kickboxing tu masa nak bayar. Dia akan marah. So memang Kak Ia akan bayar. Kita ambil berkat. Kak Ia terlampau pemurah. Sangat-sangat pemurah. Amin. Siapa paling sensitif Tak ada Tak ada. Sama je. Siapa cara drive? Siapa banyak perfume? 1, 2, 3. Kak Ia ada 180 perfume. Dia ada kedai perfume kat bilik. Siapa ketawa paling kuat? 1, 2, 3. Kak Ain Tak lah. Kak Ia lah. Kau kalau nilai Aku ketawa paling kuat. Siapa Nuria anak nombor berapa? Siapa tidur berdengkur? Mana dia tidur berdengkur? Setiap bila tidur berdengkur? Kak tak nampak Kak lah. Kak sini sikit. Nanti orang keluar live. Banyak lah. Tengok Siapa semut-semut? 1, 2, 3.